Roda panas, hari ini aku berada di satu lagi pelancaran Proton dan ini dia Proton X70 tahun 2026. Nampak sama tapi berbeza. Jom aku cerita apa penambahbaikan Proton X70 tahun 2026 ni. Perubahan paling ketara pada 2026 Proton X70 ialah enjin. Model ini menggunakan 1.5 liter turbo 4-cylinder IGT dengan output 181 PS dan 290 Nm. Lebih tinggi berbanding enjin 3 silinder MC2 sebelum ni. Digabungkan dengan 7 DCT, pecutan jadi lebih smooth dan linear, kurang jerk, dan yang paling terasa ialah bila kereta berhenti tapi enjin masih hidup, bunyi dan gegaran jauh lebih senyap berbanding model lama. Enjin ini juga menggunakan timing chain, jadi dari segi ketahanan dan jangka panjang ia lebih meyakinkan. Selain enjin, ride dan handling 2026 Proton X70 pun dah ditambah baik. Suspension system improve untuk kurangkan low ke mid frequency road noise. Rear axle impact strength lebih baik, jadi hentakan masa lalu jalan rosak rasa lebih terkawal. Untuk penggunaan harian, Proton claim 6.9 liter per 100 km, iaitu sekitar 5.5% lebih jimat berbanding Proton X70 2025 sebelum ini. Gabungan enjin 4 silinder dengan 7 speed DCT ni bantu dari segi pemanduan lebih relax, gear tukar lebih cepat dan smooth, fuel consumption lebih efisien. Untuk 2026 Proton X70 datang dengan dua variant sahaja, iaitu Executive dan juga Premium. Pilihan warna pula ada 4: Snow White, Armor Silver, Jet Grey dan juga Marine Blue. Untuk 2026 Proton X70, banyak benda masih lagi sama dengan model yang sebelumnya. Infotainment masih guna skrin 12.3 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto termasuk wireless. Interior dan extreme vent layout sama, material sama, rim, design luar, bumper, lampu semua masih sama. Untuk harga pula, Proton umumkan untuk variant Premium bermula daripada RM112,800 dan untuk variant Executive bermula daripada RM99,800. So pada pendapat korang, berbaloi ke untuk beli 2026 Proton X70 atau just gunakan sahaja model yang lama? Cuba korang drop komen korang kat bawah. Roda panas.